lazatnya beruang marmalade. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi ke doktor gigi dengan manisan. Oh, jangan pandang saya jururawat. Saya tak boleh, tapi kamu pesakit. Apa? Oh, apa yang patut saya buat dengan Coke? Betul. Saya akan tuangkannya ke dalam beg IV. Tiada siapa yang akan sedar muslihat ini. Begitulah. Saya harap ia akan berkesan. Sempurna. Hey, adakah saya akan lulus? Terima kasih, sayang. Ya Tuhan. Kemana awak sedang Hebat. melihat? Jangan pedulikan saya, budak-budak. Boleh saya pergi dulu? Hello. Oh, terima kasih semua. Selamat tinggal. Hello, Encik Doktor Gigi. Saya sedia untuk pemeriksaan. Oh, saya sakit gigi teruk. Oh ya, sudah tentu. Hello. Saya di sini. Saya nak minum Coke. Mungkin ia akan membantu mengurangkan gemetar saya. Nampaknya tidak ada bau dari mulut saya. Baiklah, kita boleh mula. Bagaimana dengan nafas anda? Cik Annie, tunggu sebentar. Itu Coke. Keluar. Saya akan ambil ini. Saya akan letakkan dalam kotak ini. Oh, suci. Ya Tuhan. Tidak, saya takkan beri barang saya kepada sesiapa. Tapi saya ada idea yang hebat. Bingo! Saya akan tunjukkan sekarang. Saya perlukan sebotol Sprite. Dan mari kita tuangkannya ke dalam bekas ini. Berhenti. Anda tak boleh ambilnya. Oh, adakah itu balangnya? Sudah tentu. Masuklah. Hello. Selamat petang, Cik Jill. Sila duduk. Baiklah. Saya ada masa untuk minum sedikit Sprite. Apakah bunyi itu, Cik Jill? Adakah awak minum sesuatu? Hore! Saya sudah selesai. Adakah anda pasti bukan anda? Oh, itu sangat sedap. Apa? Potong awak. Awak sedang makan jam oren. Pergi. Oh, Gula-gula takkan membantu gigi Anda. Baiklah. Anda boleh ambilnya kemudian? Apa? Tak boleh makan gula-gula? Saya perlu cari idea segera. Betul. Saya akan jadi jururawat. Mereka takkan halang saya kerana saya pekerja. Saya tahu peraturannya. Baiklah. Mari kita pergi. Oh, hello doktor. Hello, jururawat. Baiklah. Saya akan pergi. Nampaknya berjaya. Dan kita boleh mula. Saya perlu makan semuanya sebelum ada yang mengambilnya. Oh, ya. Adakah anda pesakit? Saya punya. Baiklah, saya akan cuba membantu anda. wah. Cukup itu. Saya perlu beri dia suntikan. Itu tidak mengapa. Siapa kamu? Apa? Apa yang kamu Ya, buat? Tuhan. Oh, kamu tidak akan lari daripada saya. Bagaimana dengan gigi saya? Hello. Oh, siang, Anda tidak boleh masuk dengan gula-gula. Saya akan ambil ini. Sekarang Anda boleh masuk. Nah, silakan. Tolong. Oh, Baiklah, saya tak boleh makan gula-gula. Tetapi saya ada idea. Saya ada labah-labah dalam beg tangan saya dan ia mempunyai kawalan jauh. Saya akan gunakannya untuk bawa gula-gula. Ya, benda yang berguna. Ayo, Carl. Oh, cucu. Tunggu. Sesuatu tidak kena. Oh, Masya Allah. Apa ini? Oh, ada labah-labah besar. Oh, saya rasa tidak sihat. Oh, tidak. oh tidak. Oh, Puan Annie. Oh, bangun. Oh, ayo. Adakah Anda okey? Apa? Oh, Hello. Adakah anda Encik Frank, doktor gigi saya? Oh ya, itu saya. Sila duduk. Oh, tunggu sebentar. Saya perlu melihatkan anda. Hebat. Semasa dia terganggu, saya boleh makan KitKat saya. Oh, terima kasih, Carl. Saya minta maaf. Terima kasih. Carl, terima kasih banyak. Oh, Seekor labah-labah?
Tidak di pejabat saya. Adakah kamu bunuh Carl saya? Oh, ini bukan milik saya. Oh, saya minta maaf. Oh, itu sangat pelik. Berhenti. Adakah Anda sudah melihat papan tanda itu? Anda tidak boleh masuk dengan gula-gula. Terima kasih. Berhenti itu. Sudah nampak itu? Berhenti. Oh, tidak. Saya sangat letih menerangkannya kepada semua orang. Aha! Saya dapat awak. Tunggu sekejap. Saya ada idea gila. Oh, di mana pencuci mulut? Apa? Saya letak di sini. Ha, tidak apa-apa, saya akan lakukan semuanya sekarang. Saya perlukan sebotol. Saya akan tuangkan semuanya keluar dan sedikit Sprite. Kawan-kawan, lihat. Ia sangat hebat. Wah! Dan saya ada sedikit ubat gigi. Sebenarnya, ia adalah gula-gula getah. Mari segarkan diri kita untuk nasib baik. Baiklah, mari kita pergi. Berdiri diam. Berikan saya gula-gula itu. Pencuci mulut dan ubat gigi? Agak pelik. Tetapi masuklah. Selamat petang. Perlukah saya duduk di kerusi? Bagus. Terima kasih banyak. Tunjukkan kepada saya cara memberus gigi dengan betul. Aha, ya. Faham. Baiklah. Okey. Oh, terima kasih untuk berus gigi ini. Baiklah, saya akan memerah sedikit ubat gigi ke berus dan memberus gigi saya dalam gerakan bulat. Adakah saya melakukannya dengan betul? Oh, perlu bilas mulut. Sempurna. Ya. Oh, saya perlu meludahkannya. Apa? Saya minum. Saya minta maaf. Apa? Hei, apa yang awak ada di situ? Au, itu air soda. Keluar. Oh, hei. Waktu temu janji Anda sudah hampir. Oh, tidak. Saya sangat takut. Boleh awak pergi? Ayo. Tunggu. Saya perlu periksa kamu untuk gula-gula. Apa? Adakah itu coklat? Ya Tuhan. Itu lebih baik. Masuklah. Oh, tidak. Oh, peri yang patut saya Tuan Syah, I'm sure saya tidak membawa beruang ini untuk apa-apa. Tidak mesti gunakannya sepenuhnya. Baiklah, beruang, tolong saya. Saya harap awak tidak kisah. Saya akan ganggu sedikit, tetapi itu untuk yang terbaik. Itu saja. Ya, saya datang. Berhenti. Berhenti. Siapa itu? Oh, tidak. Beruang saya. Saya tidak mau pergi tanpanya. Baiklah, masuk. Saya akan diam saja. Ya Tuhan. Hello. Saya datang untuk merawat gigi saya. Encik Doktor Gigi? Oh, tunggu sebentar. Oh ya, tunggu sebentar. Buka mulut Ayo. kamu. Oh, beri saya beruang itu. Wah. Saya mau ambil beruang saya. Ini milik saya. Oke. Tinggalkan beruang itu. Berhenti. Ya ampun. Sudah tiba masa untuk makan manisan. Oh, saya tak boleh makan lagi. Oh, Skittles. Saya suka. Baiklah, saya sudah bersedia. Oh, Berhenti. Berhenti. Berikan saya gula-gula dan kemudian Anda boleh pergi. Saya sedang menunggu. Ya Tuhan. Oh, tidak. Saya tidak mau melakukan itu. Oh, apa yang ada di sini? Coklat. Mengambilnya juga. Jadi apa yang ada di sini? berhenti. Tidak. Adakah kamu tidak mendengar apa-apa? Tidak. Oh, tidak. Saya perlu memikirkan sesuatu. Oh, pengudaraan. Betul. Sekarang, mari kita terus ke pejabat dokter gigi. Ini agak sukar, tetapi saya akan melakukannya. Itu dia. Jadi di mana, dokter? Oh, tidak. Saya jatuh. Aduh. Pendaratan tidak lembut, tetapi cukup. Dokter, apa yang Anda buat di sini? Oh, bagaimana begini? Anda makan semua manisan yang dirampas. Seram. Adakah Anda menawarkan saya sedikit? Saya terima. Saya suka KitKat. Sedap. Ya.
seperti $1 juta dalam sekelip mata. Cuma Jessica mempunyai lebih banyak rambut daripada yang Kira ingat. Dan sementara itu, masa berlalu. Hei, tapi jika ia akan kelihatan baik, ia berbaloi, kan? Tiada siapa yang tergesa-gesa di sini. Nampaknya Jessica tidak bersedia untuk ujian berjaga, sementara kawannya membantunya. Dan ini memberi Kira peluang sempurna untuk satu gurauan kecil. Selesai membuat sentuhan terakhir itu. Apa bau pelik ini? Oh tidak, rambut saya terbakar, rambut saya. Kamu kembali ke sini segera. Mereka benar-benar menjadi cantik. Rachel sedang cuba membalas dendam terhadap Ben selepas kekacauan terakhirnya dan telah memutuskan untuk memerangkapnya dengan sepasang seluar dalam wanita. Wira kita tidak mengesyaki apa-apa dan bersiap untuk kerja dengan jaket yang mencurigakan. Ben, saya mengharapkan segalanya daripada kamu. Tetapi bukan ini. Ben tidak mungkin lebih keliru. Dan semuanya sangat lucu sehingga seseorang terluka. Jadi berhati-hatilah gadis-gadis, jangan keterlaluan. Zoe mempunyai banyak masa lapang dan telah memutuskan untuk mengganggu Kira. Gaya seram! Apa yang terjadi dengan lampu? Hidup, mati. Sangat menakutkan. Lebih baik pergi periksa. Ops, Kira telah mendedahkan helah itu dengan sangat cepat. Kamu akan lebih bernasib baik lain kali, Zoe. Saya buka peti sejuk dan ada kejutan. Sebenarnya saya hanya inginkan Coca-Cola dan tidak akan pernah menjadi hamba kepada gurauan sekejap kamu. Tetapi jangan pergi dan tetaplah di situ tersenyum, karena sayangku, kamu akan berada di situ selamanya. Ambil hotdog dan buat potongan dengan berhati-hati di hujungnya. Buat segi 4 kecil. Dan buat juga beberapa potongan di bahagian belakang. Anda faham apa yang kami maksudkan? Nah, jika Anda lekatkan kuku palsu pada segi 4 kecil itu, semuanya menjadi lebih jelas. Realistik, bukan? Buat potongan yang baik dan tutup dengan sos tomato. Prank ini memerlukan saat yang sempurna apabila ia benar-benar tidak dijangka. Tiba-tiba seperti kilat, percayalah semua orang akan terkejut. Jika Anda marah karena dia tertidur semasa menonton film bersama, balas dendam. Sesuatu yang lazat dan melekit adalah apa yang kita perlukan. Secepat dan sehalus mungkin sapukan pada tangan. Set sudah siap untuk pertunjukan. Menampar nyamuk yang menjengkelkan itu tidak berhasil seperti yang diharapkan. Tetapi sebenarnya apa yang telah kamu tampar? Tunggu, apa benda itu di wajahmu? Keliru? Saya percaya. Bertukar hadiah adalah tradisi kuno dan dihormati. Mike teruja dan sekarang giliran dia untuk memberikan hadiah. Semua gembira dan puas. Cuma Kira tidak faham bahawa Mike telah memilih kotak yang sengaja mengelirukan dan ini akan mengganggu acara seterusnya. Nampaknya lebih marah daripada kucing basah. Hati-hati, beberapa gurauan boleh mempunyai kesan balas yang tidak diingini. Yak. Satu cadangan kecil untuk apabila Anda sangat ingin minum smoothie, tetapi seseorang tidak mahu berkongsi. Keluar dari bilik dan panggil dia.
Boleh saya bercakap dengan Chelsea? Penghantaran bunga, saya sedang menunggu di luar pintu. 101 mawar, tolong cepat. Ia berat. Dan apabila medan sudah bersih, Anda boleh menuntut hadiah Anda untuk persembahan terbaik di telepon. Rasanya seperti kemenangan. Tetapi setelah melakukan perbuatan itu adalah bijak untuk menghilang. Mangsa Anda tidak akan tertipu lama dan mungkin juga menghukum Anda untuk rancangan jenayah Anda. Adakah ia berbaloi, Ben? Pada pendapat saya, ya. Hei, mata letih. Kamu tidak cukup tidur malam tadi. Nampaknya Rachel berpesta sepanjang malam daripada tidur. Atau kamu berada di komputer sepanjang masa. Walau bagaimanapun, Rachel terlupa bahwa tidak boleh tidur semasa bekerja. Pertama, jangan lakukannya. Kedua, jika lakukannya, jangan sampai dilihat. Jika seorang rakan sekerja menemui Anda tertidur, dia akan merasa berhak untuk meninggalkan kejutan kecil untuk Anda apabila terjaga. Satu perubahan kecil pada komputer akan membuat Rachel berjaga juga malam ini, sementara seluruh pejabat akan terus ketawa berjam-jam. Tiada tempat yang selamat apabila gurauan sedang dirancang. Tidur di katil pun tidak akan menyelamatkan kamu jika rakan serumahmu telah memutuskan untuk menjadikan pagi lebih menarik. Kami akan menggunakan cat merah di tempat yang paling tidak sesuai untuk gurauan kami. Cat bilik mandi dengan warna merah dan kemudian tambahkan pewarna makanan merah dalam ubat gigi. Ceri di atas kek akan menjadi senyuman manis ini untuk menyambut Rachel apabila dia cuba menghilangkan semua kat dan pewarna yang mengotori dirinya. Satu rancangan yang sempurna. Buat 30, buat 31. Letakkan cat biru pada pemegang pintu atau mungkin juga pada semua cawan di rumah di mana sahaja Anda merasa terinspirasi. Apa yang tinggal untuk dilakukan adalah menunggu mangsa kita bangun untuk mengikutinya dalam rutin pagi sambil ketawa kecil sepanjang masa. Perangkap pertama adalah satu kejayaan. Dia baru bangun sekarang dan tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Dan jatuh juga dalam perangkap nomor 2. Wow, menjijikkan. Nasib baik Rachel tahu menghargai gurauan yang baik dan menerima dengan semangat juga kejutan terakhir. Gurauan yang baik dan sikap yang baik. Sayang, beli trombos lagi Coca-Cola dan Toto. Awak lupa untuk membukanya dan straw tidak akan salah. Terima kasih kerana menjaga saya. Bawakan saya sesuatu untuk dimakan. Saya sedang dalam permainan, tidak boleh terganggu walaupun sesaat. Suapkan saya. Baiklah, kita sudah melampaui batas. Makan ini, sayangku. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Kamu mahu makan, dan Jessie telah memberimu makanan. Tapi saya rasa dia tidak akan meminta apa-apa lagi. Kek yang begitu cantik. Wah, cacing gini hebat. Sekarang mari kita hancurkan mereka. Sekarang giliran Anda untuk memutar roda. Saya takut saya akan mendapat sesuatu yang kurang Cacing sedap. sebenar Saya menjijikkan. Mereka sangat hodoh. Saya tidak boleh letak itu di kek saya. Tidak mungkin. Ia tidak boleh membantu. Sama ada Anda mahu atau tidak, saya perlu. Saya akan pejamkan mata supaya saya tak perlu melihatnya. Ibu, mereka melakukannya dengan sangat teruk. Kenapa sikit sangat? Awak kena letakkan semuanya. Saya tak sangka awak sekejam itu, Kate. Saya ingat awak kawan saya. Ya, ia bukan tanda yang cantik. Tapi itu bukan salah saya. Itu peraturannya.
Saya tak mau masukkannya dalam mulut saya. Cacing-cacing itu akan bergerak. Saya pasti tak akan tahan. Menjijikkan. Kita perlu makan ini dengan kek dengan hiasan segera. Ia masih menjijikkan. Rasanya seperti cacing. Saya rasa ada sesuatu merayap di muka saya. Oh tidak, cacing lagi. Saya sangat muak dengan mereka. Mereka sudah merayap ke dalam rambut saya. Bila ini akan berakhir? Bolehkah saya lebih berhati-hati? Tolong. Satu lagi dan ia akan terbang betul-betul ke hidung saya. Oh, mereka cakap awak tambahkan lubang dalam semua kelembapan kak cacing gummy saya. Saya tak dapat fikirkan hiasan yang lebih baik. Saya pasti ia bukan sahaja menghiasi kek saya, tapi menjadikannya lebih sedap. Lihat betapa cantiknya mereka. Mereka memang kelihatan menakjubkan. Hai, dan betapa lazatnya ia. Anda tidak tahu. Saya rasa saya bersedia untuk makan sebiji kek sekaligus. Oh, saya tidak dapat memikirkan gabungan yang lebih baik. Hei, beri saya perjalanan. Beri saya senarai. Satu demi satu mungkin. Tolonglah. Apa jenis omong kosong tu? Kamu tak perlu pegang pun untuk itu. Itu jawapan yang tidak saya jangka. Tak apa. Saya akan ajar kamu satu pengajaran, kawan. Saya boleh berdiri dengan sempurna. Mari lihat kamu menjadi lebih kuat. Pertahankan diri kamu. Kamu pertahankan diri kamu. Saya tahu siapa yang harus diserang. Hebatnya kamu. Saya akan ambil peduli untuk mengambil kek kamu. Saya kalah. Saya takkan dapat rasa kek itu. Saya akan ingatkan kamu tentang itu. Saya ada rancangan baru. Apa yang kamu buat, Bella? Memilih. Sekarang seluruh kek itu pasti milikmu. Itu hebat. Indah. Saya pergi dulu lagi. Oh tidak, saya akan diterbangkan. Betapa kuatnya angin ini. Oh tidak, tak mungkin. Itu chili. Akhirnya kamu dapat yang pedas, bukan yang manis. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Saya pasti kali ini nasib akan berpihak pada saya. Anda ada mata marmalade. Itu tidak adil. Kenapa itu selalu adil? Itu manis. Sayang. Saya mempunyai mata jam yang bagus. Lihat kek saya. Ya ampun, itu gabungan rasa terbaik. Saya akan ingat kek ini selamanya. Saya juga mahu mencubanya. Saya tahu. Kamu tak kongsi dengan saya, jadi saya pun tak akan. Gila, kamu hampir buat saya berubah. Baiklah sekarang, kamu pasti takkan kacau kek saya. Dan kenapa saya perlukan garpu ini? Oh, dan dengan tangan saya, rasanya lebih baik. Dan selain itu, kamu boleh masukkan banyak lagi sekaligus ke dalam mulut kamu. Saya tak dapat bayangkan betapa lazatnya ia. Ia bukan kek, ia mimpi manis. Kamu betul, tetapi ada satu kelemahannya. Ia habis terlalu cepat, hanya ais marmalade yang tinggal. Bagaimana jika kamu lemparkan dan tangkap dengan mulut kamu? Saya tak tahu bagaimana perkara itu berlaku. Terima kasih, saya dapat mencuba marmalade akhirnya. Sekarang kek cili anda. Terima kasih kerana mengingatkan saya mengenainya. Baiklah, saya akan mula dengan dekorasi. Ngomong-ngomong, ia nampak agak bagus. Lihat betapa padannya warna-warna itu. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kek awak. Awak boleh buat tanpa kami. Nampaknya saya akan bekerja. Saya perlu berlatih. Saya sudah dapat rasa pedasnya. Saya tidak suka cili. Bazir sedikit. Kencing beberapa kali sekaligus. Anda akan lihat tiada apa yang baik akan datang daripadanya. Jangan cuba manjakan saya. Habis semuanya. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Nampaknya saya terlalu berlebih-lebihan. Saya tidak sepatutnya membuat cili sebenar. Tunggu sekejap, Kate. Saya akan ambilkan air untuk kamu. Ya Tuan! Ini giliran saya untuk memutar roda dulu. Cactus, itulah maksud saya. Tapi ini pelik. Bagaimana saya sepatutnya makan ini? Tunggu sebentar. Saya rasa ada kesilapan. Roda berhenti pada kentang goreng. Baiklah. Tiada cara untuk menipu. Betul. Kamu tak boleh menipu saya. Sekarang saya pusing roda ini. Kecap saya menjadikannya sedap. Ya Tuhan, betul tu. Begitu banyak pilihan. Kamu perlu berikan kepada aku di sini. Selamat tinggal. Damai. Apa maksudnya? Tunggu! Saya mahu mencuba sendiri. Saya rasa jika anda gabungkan warna-warna ini, ia akan menjadi sangat cantik dan cerah. Tuhan, baunya sedap. Saya hampir tak dapat menahan diri daripada memakannya. Nampaknya ia memang sangat hebat.
Saya sangat ingin mendapat kek seperti itu. Anda tidak perlu menggunakan semua gula-gula getah untuk hiasan. Anda boleh makan satu untuk berseronok. Ya betul, tengok saya dapat hati. Wah, itu sangat comel. Saya rasa saya telah melengkapkan keseluruhan komposisi dengan sempurna. Itu bijak. Anda seorang penghias yang hebat. Terima kasih. Saat yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Anda boleh cuba apa yang saya ada. Saya tidak ragu. Ia sangat lazat. Oh ya, Anda memang 100% betul. Saya tidak akan berhenti sehingga saya memakannya semua. Hei, tapi awak semua kacau bilau. Di mana selonggok senjata awak? Sudah setahun, dia cemburu padaku. Oh, aku benar-benar lupa bahawa kamu boleh membuat gelembung dari gula-gula getah. Mungkin kita patut berhenti? Gelembung ini menakutkanku. Ia sangat besar. Itu dia. Aku perlu hentikan. Tapi maaf. Awak buat saya terlekat dengan gula-gula getah. Ini semua jus yang sebenar. Ramai bersumpah pada musim luruh. Saya sudah kata berhenti. Oh, tidak. Kaktus peduri. Saya tak boleh makan ini. Buat sesuatu. Itu masalah kamu. Saya ada idea. Saya akan cuba melaksanakannya. Oh, tidak. Saya perlukan sesuatu yang lebih kecil. Yang ini pun terlalu besar. Tetapi gunting Masa kuku untuk adalah saiz yang memotong tepat. kaktus saya? Duri-duri itu pasti jangan tembak. Itulah tujuan rancangan Terima awak. kasih. Saya harap sekarang saya boleh makan kek kaktus saya dan tidak cedera. Apa? Kenapa lama sangat? Saya dah mula tertidur. Hei, bangun! Apa yang kamu buat? Saya cuba. Cepat hias kek kamu dan makan. Saya ada idea. Saya perlu gosok kaktus saya pada parut. Kemudian ia akan lebih mudah digunakan untuk menghias. Lihat betapa rata lapisan itu. Saya telah melakukan kerja yang hebat. Bagus untuk anda. Masa untuk tahu bagaimana rasanya. Kaktus itu sedikit pahit, tetapi secara keseluruhan tidaklah teruk. Itu hebat. Terlebih Nancy dan Britney, saya mati usia tinggal macam kubu dalam sangkar dan apa butang-butang pelik di dinding ini? Wah, dan siapa lagi ini? Bolehkah anda beritahu gadis-gadis bagaimana untuk keluar dari sini, Encik Badut? Nampaknya dia menawarkan Britney untuk menekan salah satu butang. Baiklah, tiada pilihan lain, patut dicuba. Wah, apa itu? Nutella? Kedengaran agak bagus. Wow, pernahkah anda melihat baldi Nutella yang begitu besar? Wah, bahkan Encik Badut pun tak dapat menahan diri. Betapa lazatnya. Dan sekarang, ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Syagari, Britney. Oh, that just how for the Nutella. Sekarang. Kau lebih baik Spiderman Sister bergaya dekatkan mandi coklat sangat berguna. Dan betapa lazatnya. Sedap. Jangan ketawa, Nancy. Mari kita lihat apa yang akan berlaku kepada kamu. Ayah dilipti cerai sekarang. Hello, baik sir. Biasa Britney, you already saw why bertuah. Secara without saya tahu betapa bertuahnya Nancy. Baiklah Nancy, mari kita lihat. Pelangi. Dan apa maksudnya Encik Badut? Oh, betapa cantiknya. Nampaknya peramal cuaca menjanjikan hujan pelangi. Berhati-hati, Nancy. Wah, Nancy sekarang penuh dengan cat. Dia kelihatan sangat cerah. Nampaknya Encik Badut tidak berjimat dengan cat. Ya, sekarang Nancy kelihatan seperti dia jatuh ke dalam lopak. Oh, tunggu. Hati-hati Britney, nampaknya kamu menekan 2 butang sekaligus. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita akan tahu. Madu? Keterbisarnya tomber imesan yang lazat. Berjatuh. Oh, Diane, first layer berkait alit siya berwarna meduk ladi carakan de Britney. Ay va hujan madu ini November akhir. Nyam 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 nyam. Berseterusnya. Bulu. Oh tidak, bulu tidak sedap. Mereka akan melekat pada kulit yang melekis. Kasihan Britney. Kamu adalah ayam terbang, Britney. Jika saya Nancy, saya tidak akan begitu gembira kerana dia yang seterusnya. Baiklah, saya akan pilih butang. Nancy, mari kita lihat. Ups, itulah yang saya maksudkan. Terlalu awal untuk gembira. Lihatlah lendir hijau yang besar ini. Horse Netherons.
Siapa semau Nensa? Ada full starting salah lendir. Oh, betapa menjijikannya. Ya Tuhan, jangan lupa bernafas Nancy seperti itu. Ia adalah nasi malang. Bayar Britney seterusnya untuk mencoba nasi bau. Baiklah, kisah Paulus Periumatnya proses you tunggu. Wadah dasar pelawan, biar cantiknya, dan besar baiknya. Siapa yang besar puncher labu cibir pecibu kersa? Oh, semoga sihat Britney. Hei, kilauan itu nampak tidak begitu buruk pada kamu kan? Wah, betapa cantiknya. Saya rasa saya patut memakai kilauan biru lebih kerap. Ia sangat sesuai dengan saya. Kalau semua dua sendiri semasa sudah kuas dan tiba waktunya untuk bermain lagi. Toys butang Nancy. Jadi, mulai kita lihat. Oh wow, ia adalah karamel yang meletup. Ia meletup dengan hebat dalam mulut anda. Baiklah, buka mulut luas-luas Nancy. Ini akan jadi hebat sekarang. Oh ya, Nancy nampaknya sedar bahawa sesuatu yang lazat sedang turun ke atasnya. Betapa hebat. Oh, nampaknya Britney juga mahu sedikit. Apa? Hei, itu tidak adil. Maaf Britney, tetapi berkongsi hidangan yang begitu lazat bukan sebahagian daripada rancangan Nancy. Nampaknya karamel letupan sudah habis. Masa untuk beralih ke cabaran seterusnya. Sekarang giliran kamu Britney. Siapa tahu mungkin dia juga akan dapat sesuatu yang lazat. Ups, ya ini pengedana yang sangat lazat untuk kucing tetapi bukan untuk manusia. Lihat betapa banyaknya makanan kucing di sini. Ini cukup untuk memberi makan 100 ekor kucing atau satu Britney. Itu menjijikkan dan baunya sangat spesifik. Blah, ya memang bagus sekurang-kurangnya pembungkusan sudah habis. Nancy, jangan tidur. Cepat tekan butang itu. Dan yang kamu jangkakan, sebiji telur. 1 saat. Wah, Encik Badut penuh dengan kejutan. Lihat bakul besar telur ini. Adakah semuanya akan tumpah ke atas Nancy? Oh, tiada. Berhati. Aduh, pasti sakit. Tidak menyenangkan. Si banyak telur. Nampaknya satu telur terkena tepat di mulut Nancy. Oh, nampaknya Anda tidak patut ketawa sangat pada kawan Britney. Boom, satu pukulan tepat. Oh tidak, Britney secara tidak sengaja menekan begitu banyak butang. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita akan tahu. Wah, cola. Kedengaran bagus. Siapa yang tidak suka cola? Terutama apabila ada banyak sekali. Baiklah, Encik Badut. Sudah tiba masanya untuk merawat Britney dengan minuman yang menyegarkan ini. Wah, begitu banyak Coke dicurahkan ke atas Britney. Nampaknya dia sedar apa yang dicurahkan ke atasnya. Betapa lazatnya. Britney kini melekit dengan soda manis. Tetapi ia memang berbaloi. Tunggu, apa itu? Tepung? Satu baldi penuh tepung. Ambil ini Britney dan lebih baik tutup mulut kamu. Ia tidak begitu sedap sama sekali. Oh sayang, oh lihatlah hujan tepung ini. Oh, kasihan Britney. Ya, yang Coke, race bike kan? Oh, Robay. Waduh kok Rosie bernasi spike lain kali. Nancy, disinwaw. Oops! Dudai busay sila kirochi permsian nanti kita kali ini. Wow! Berpernah kay anak lihat bar krim putar sebesar ini. Berapa banyak krim boleh muat dalam whooper sebegini? Mari kita pergi. Wow, berapa banyak krim putar? Ya Tuhan, Nancy belum sedar betapa bertuahnya dia. Hey, ada maisha yang lainnya bin habis. Nancy diliputi krim dari kepala hingga kaki. Baiklah, Arak itu sahaja. Oh tak, Encik Badut ada hadiah lain untuk wira kita. Taburan manis. Ngomong-ngomong, ia sesuai dengan krim putar. Sedap. Hujan taburan manisan. Ini memang yang saya mahukan. Wah! Hanya nampaknya Star County dan Nancy boleh menikmati hidangannya dengan sepenuh hati. Oh, nampaknya kita ada pencuri. Britney, itu tidak adil. Walaupun begitu, Nancy mempunyai begitu banyak krim putar sehingga dia tidak akan perasan kehilangannya. Sudah tiba masanya untuk menekan butang Britney. Cari apa yang ada di sini? Wah, mie pedas. Hah? Betapa besarnya bungkusan ini? Wah,
Hai terasa Britney Sureburanan pedas. Gertie, sekarang dia sedang menunggu satu gunung mie yang sangat pedas dan sangat sedap. Mari kita mulakan. Apa? Wow, pernahkah anda melihat sesuatu seperti ini? Jadi, apa perlunya makan mie di telinga anda? Nah, Britney, bagaimana rasa mie ini kepada anda? Hey, jangan tahu terbawa-bawa. Laser ear sprayer. Oh, hati-hati Encik Badut. Britney hampir memulakan kebakaran. Kita perlu air dengan segera. Itu stories. Secretary Ridokeris. Nyado Ferresi everyone. Britney, well, beresyo sa phone pedas. Nancy, tawag sir wire dia untuk yang mentirba udang gitu. Tak sabar nak tahu apa yang Nancy akan dapat. Wah, yan, sesuatu yang baru. Mercun. Fengsi besar. Wah, cantiknya. Cik baru tahu, Esi Watson mengatur perayaan sebenar. Apa seterusnya? Tunggu sebentar. Adakah itu kunci? Aduh. Nampaknya Nancy tak boleh guna kunci ini untuk keluar dari sangkar. Itu sahaja. Kerja yang bagus. Baiklah, Britney. Kamu masih perlu berusaha lebih keras dengan kunci itu. Jangan terkena hidung kamu. Kamu pasti akan bernasib baik. Nampaknya Ashley dan Kira mempunyai pertempuran trik. Ashley pergi dahulu. Mari kita lihat apa yang dirancang oleh Kira. Siapa yang menang itu? Anda semua jadi hakim. Kepala atau ekor? Nah, mereka kata trik duit shilling mengambil masa bertahun-tahun untuk disempurnakan. Mari kita lihat jika itu benar-benar betul. Ini Natalie dengan versi yang lebih maju dari trik kepala atau ekor. Sentiasa perhatikan trik dengan teliti, tetapi ingat bahawa seseorang mungkin sedang bergurau, bukannya menunjukkan trik kepada anda. Yoga, senaman, regangan. Berapa banyak lagi cara untuk menyeksa saya yang akan mereka cipta? Tidak, saya tidak akan menyerah begitu mudah. Lihat bagaimana saya telah maju. Semua regangan yang melelahkan itu menggunakan disiplin dan kekuatan kehendak semata. Saya sangat bangga dengan diri saya. Saya telah menjadi seorang gimnas juara. Ya, saya adalah Kira yang maha kuasa. Saya bahkan boleh bertepuk tangan menggunakan kaki saya. Saya telah mengembangkan kawalan sepenuhnya ke atas badan saya. Baiklah, mungkin saya sedang bergurau dengan kamu, tetapi itu masih memerlukan kemahiran, bukan? Baiklah, nampaknya koleksi ajaib jin yang baru sahaja muncul. Natalie, terima kasih atas demonstrasi itu. Tetapi di mana magisnya? Ashley, apa? Jeans itu begitu ketat sehingga secara literal memutar kamu ke belakang. Kau tahu, jenaka bukan sekadar hobi yang ceria. Kamu perlu menggunakan akal dan membangkitkan imajinasi kamu. Sudah tentu, imajinasi kamu boleh membawa kamu ke tempat di mana mundur sebenarnya adalah maju, tetapi itu terpulang kepada kamu. Baiklah. Nampaknya kita ada sesi penuh berciuman. Tunggu, kemana perginya orang kedua? Oh, Kira, adakah kamu memastikan semua bekas teman lelaki kamu cemburu dengan cerita Instagram yang dirakam dengan bijak? Pastikan belakang lurus dan teruskan. Jess, saya tidak tahu jika saya bersedia untuk ini. Sekarang, tukar. Aduh, kaki saya. Ya, saya sedang ikut awak. Dan sekarang kita cuba split nih. Serius, Jess? Ya, ini memang bukan untuk saya. Kamu tahu apa, juara? Saya akan tunjukkan apa yang saya boleh buat. Beri saya 1 saat.
Bagaimana dengan regangan? Wah, Kira, itu satu kemajuan yang luar biasa. Tapi bagaimana? Kamu betul, regangan memang terasa hebat. Seolah-olah saya mendapat kuasa super dan sekarang saya boleh melakukan apa sahaja, terutamanya satu jenaka. Wah, Kira telah mencapai tahap baru dalam bersenam. Dia akan menerima banyak suka dan komen hasil yang menakjubkan selepas sesi foto itu. Pilihan aksesori yang hebat juga. Kadang-kadang, kita hanya memerlukan sedikit bantuan tambahan untuk mencapai matlamat kecergasan kita. Apa? Sekurang-kurangnya dia tidak memasang implan. Bersedia untuk tunjukkan kepada semua orang helah baru kita. Ash, sentiasa. Ini dipanggil levitasi lila. Bermula dengan Natalie berbaring dan Ashley melakukan kerja yang hebat menutupinya dengan selimut ajaib. Dan abrakadabra. Pum, Sharon, nampaknya kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelum ini. Wah, itu adalah sihir yang mencabar graviti. Sekarang kita boleh terbang seperti burung. Saya tidak akan membelanjakan wang yang saya tidak ada untuk kasut dan berjalan di tanah seperti manusia biasa. Ini adalah era baru dan saya mungkin boleh membiasakan diri dengannya. Oh, lelaki. Nampaknya Kira akhirnya memutuskan untuk mengambil latihan dengan serius. Dan dia betul. Untuk mendapatkan hasil, anda perlu menumpukan perhatian dan mengabaikan segala yang tidak membawa anda kepada matlamat anda. Begitulah cara mendapatkan hasil, melalui ketekunan, kesabaran dan keazaman. Baiklah, jadi bukan otot dan kekuatan kehendak yang anda perlukan untuk ini, tetapi setumpuk buku, sebatang papan kayu dan seorang pembantu yang sedia membantu anda mendapatkan lebih banyak suka pada kiriman latihan anda. Ke atas dan jauh. Wah, saya tidak tahu bahawa saya kawan dengan Super Ashley. Lebih seperti Ashley Supermaga. Siapa sangka? Bahkan bos besar di pintu masuk. Pegang topi anda. Aha, soalnya ada hujan atau salji dalam ramalan cuaca, anda mempunyai peluang sempurna untuk membawa apa sahaja ke dalam pawagam tanpa sesiapa pun yang tahu. Hey, Ben, itu payung yang agak besar yang awak ada di sana. Molly mula mengisi lipatan aksesori miliknya dan terdapat jumlah yang tidak terhingga. Ini sempurna. Oh ya, itu sedap. Tetapi saya patut simpan untuk filem. Banyaknya gula-gula yang hebat. Cepat kena lompat ke dalam selendang hangat saya. Baiklah, kerja sudah selesai. Sekarang untuk bahagian yang suka. Dan pasangan kita kembali ke teater. Penuh yakin dengan kejayaan mereka. Lihat sahaja mereka. Anda tidak akan tahu bahawa dua orang ini adalah pelanggar peraturan yang nakal yang menyeludup makanan terlarang pada diri mereka. Molly mendekati terlebih dahulu. Dia sangat berani. Ini tiket saya. Terima kasih. Mari kita lihat itu. Saya tidak akan mendekati saya jika saya adalah anda. Saya ada batuk yang teruk. Anda lihat. Masuk ke sana dengan cepat. Jangan biarkan kuman anda pada saya. Bawa batuk anda dan pergi sekarang. Boleh saya persilakan orang datang ke sini? Ben, giliran kamu, kawan besar. Baiklah, sudah tiba masanya untuk babak besar kita dengan payung. Ben menuju ke teater dengan laju sehingga pengawal menghalang jalannya. Oh, salam, Puan. Saya akan periksa kamu sekejap dengan ini. Tak sangka itu. Apa yang kamu ada dalam payung ini? Tunjukkan kepada saya. Itu hanya payung. Jilbab di luar sana. Namun ini kering seperti tulang. Serahkan, saya kata. Keluar dari situ, Ben. Lari. Ya ampun. Lihat semua ini. Apa yang ada di kepala saya? Kata itu sungguh menjijikkan. Betul-betul pembohong kecil. Cuba tipu saya. Molly dan Ben terus mencari cara untuk menggodam sistem dan mendapatkan apa sahaja yang mereka mahu oleh pengawal. Ben ada simpanan gula-gula lagi dan Molly ada awan gula kapas.
Apa yang mereka fikirkan kali ini? Ben pasti ada sesuatu dalam perancangannya. Sedikit sihir transformasi dan... Wah, itu tidak dijangka. Ben telah menyentuh sisi kewanitaannya dan Molly telah berubah awal. Wow, awak memang genius. Nampak hebat sih, panas. Merah jamu memang warna awak. Masa untuk sembunyikan gula-gula itu? Molly ada gunting dan pita dua sisi untuk digunakan dan Ben akan memerlukan 2 blon biasa. Adakah anda sudah faham apa yang mereka fikirkan? Tutup pita dua sisi dengan gula-gula kapas. Klik sebanyak Molly supaya patch itu menjadi penuh dan gebu. Sekarang giliran Molly untuk menarik kertas dari pita dan lekatkan ciptaannya pada wajahnya. Janggut yang cantik. Sayang. Ben kemudian meniup balon-balon yang penuh dengan snack, mengikatnya dan menyembunyikannya dalam bajunya. Cukup hebat bentuk badannya. Biar saya 5, Molly. Jom kita tonton wayang. Ben dan Molly sudah berada di pawagam. Pengawal itu tidak hanya membuang masa berdiri, tetapi menggunakan masa rehatnya untuk mengangkat berat. Sedih, kawan-kawan? Kali ini, Ben akan mencuba nasibnya dahulu. Hai. Saya hanya mahu menonton filem. Itu saya sudah teka. Tiket anda. Oh, saya terlupa sepenuhnya. Ini dia. Baiklah, masuklah. Wah, Ben berjaya memperdaya pengawal dan kini selamat masuk ke dalam auditorium. Ayo, Molly, saya menunggu awak. Molly teruja untuk Ben dan bergegas untuk menyertainya di dalam. Wah, hello di sana, Pakcik. Saya di rumah? Ya, saya memutuskan untuk meregangkan kaki saya. Ini tiket saya. Apa? Apa maksud anda tiket? Warga emas masuk percuma hari ini tetapi ada sesuatu pada misai anda. Apa ini? Bau macam gula. Oh, saya takut Molly sudah ketahuan. Penjual itu mencuba janggutnya dan kini tahu bahawa ia hanyalah gula-gula kapas. Sungguh berani orang tua. Berani kamu cuba menipu saya? Sungguh tidak tahu malu. Orang tua pun tiada malu sekarang tetapi saya terlalu bijak. Molly dan Ben sedang memikirkan cara lain untuk membawa semua snack kegemaran mereka melepasi pengawal yang berjaga. Mungkin jika saya panaskan kepala sedikit, saya akan dapat mencetuskan idea dengan lebih cepat. Oh, hei, ia berjaya. Molly, kenapa kita tidak sembunyikan gula-gula dalam topi hangat kita? Oh, dan sarung tangan tebal juga akan membantu. Hebat! Mahu adakan pertandingan untuk lihat siapa boleh muatkan lebih banyak ke dalam topi dan sarung tangan mereka? Ini lain seperti Library Ari Barnard Versi lihatlah itu sembari Story sedar memasukkan apa yang kelihatan seperti jumlah gula-gula yang tidak berkesudahan ke dalam topi-topi itu dan mereka masih ada sarung tangan untuk diisi juga. Tiada siapa yang akan dapat meneka apa harta lazat yang tersembunyi di dalamnya. Ratakan semua ini dengan baik dan letakkan topi di kepala kita. Sempurna! Hebat! Benda-benda ini penuh dengan gula-gula dan saya ada lebih lagi dalam topi saya. Baiklah, sekarang saya bukan sahaja bersedia untuk menghadapi musim sejuk, tetapi juga pengawal tua yang terlalu memerhati itu. Mari kita mulakan pesta ini. Hei semua, berikan kami tanda suka untuk semua kerja keras kami dan masa yang menyeronokkan untuk semua. Datang, Ben dan Molly telah datang terus dari Kutub Utara dan mereka masih menggigil kesejukan. Kedua-dua jawaban adalah sepenuhnya munasabah pada ketika ini. Ya, hello. Di sini kamu. Horror screen, Amir dan Tri, Trembring duduk andas. Adakah itu seorang lelaki atau ais dalam topi? Saya tak percaya dia membelinya. Serius, satu lagi orang memakai aksesori musim sejuk dalam panas ini dan dia menari. Molly bersedia untuk mengulangi persembahan Ben L. Tetapi kegugupan telah memulakan gerakan hip-hopnya. Yo, kawan, ambil tiket saya cepat. Filem itu hanya pilihan pertama saya. Yo. Beri saya 5 sementara saya menari. Apa benda ini? Ups, nampaknya Molly mengambil persona barunya sedikit terlalu jauh dan kini tidak akan pernah melihat sisi lain pintu itu. Kenapa tidak tanggalkan topi itu? Oh, tidak. Sekarang kamu dalam masalah besar, Molly. Semua gula-gula kamu tumpah tepat di depan matanya. Dia hampir meletup dengan marah. Lari selagi boleh. Itu yang terbaik dia boleh fikirkan. Betapa cobaan yang mengarut. Walaupun, Perinsurat Yarnada untuk cakap berbawa semua bergula-gula yang anda mau ke pawagam terus maju. Dan Molly serta Ben sangat terlibat. Fikir Ben, fikir. Saya perlu menyembunyikan gula-gula ini supaya pengawal tidak akan perasan. Ya, baiklah. Manicure saya juga boleh diperbaiki. Tunggu sebentar, Molly. Itu dia. Ben, saya dapat idea. Baiklah, beritahu saya apa yang Nolak fiksikan. Dengar, kenapa tidak lekatkan gula-gula pada barang kita dengan sedikit sesuatu yang melekit? Wah, Molly, siapa yang bijak sekarang? Ambil sedikit tanah liat model dan letakkan sebiji gula-gula di atasnya dan awak sudah bersedia. Sekarang awak boleh lekatkan Skittles pada apa sahaja yang awak mahu. Ben menggunakannya untuk menjadikan cermin matanya menarik perhatian dan Molly memilih untuk manikur yang manis.
Wah, ini Zirzo like board Cedric si Ars Marshmallow. Nampak itu mana job sian kan? Dan yang lebih penting, ya sedap apa gaya. Oh no, kawan. Kuku Lais Bang Teward. Jangan cemburu. Baiklah, Budi. Anda bersedia untuk tayangan perdana besar. Ini dipanggil pengawal muda percaya. Tidak masa untuk dibazirkan. Wanita dulu. Ini untuk awak. Saya nampak awak perhatikan manicure baru saya yang berani. Ya, tentu. Tiket awak baik. Terima kasih. That's very question. Cengai kuku berwarna-warni saya. Dada tidak suka. Wow, mereka sangat asli. Itu pasti. To economics to experience. Baiklah, prefer kursus. Sekarang saya punya isi tenaga sedikit. Adakah itu tren terkini? Mungkin saya patut buat kuku saya seperti itu juga. Ya, Molly berjaya melepasinya dan itu bermakna Ben patut berharap tentang peluangnya juga. Selamat petang. Apa pendapat anda tentang cermin mata mewah saya, sayang? Saya tahu kamu terpegun, kan? Ben, kira apa yang kamu lakukan? Kamu tak belajar apa-apa? Nampaknya tidak. Itu kelihatan menyakitkan. Sekali lagi, di tempat yang sama. Adakah mata saya masih dalam soketnya? It's Fuzzy's Marty, it's pernah Ben. Dia bersen tempat keluar kamu sekarang berdiri di tangan pengawal dan dia tidak akan membenarkan kamu masuk. Molly dan Ben berasa kecewa. Adakah mereka benar-benar kehabisan idea? Tidak, Ben telah merancang sesuatu selepas semua. Ya, ding, and we are buying bunga. Oh, itu mesti untuk membawa senyuman kepada wajah kawannya. Manis sekali. Molly, ini untuk kamu. Oh, bunga, betul. Terima kasih. Molly sangat terharu dengan isyarat itu dan dia juga nampaknya berfikir bahawa jambangannya boleh menjadi lebih daripada sekadar hiasan mata. Oh, Molly, pemikiran yang hebat. Dia mengambil gula-gula satu demi satu dan menyusunnya tepat di antara kelopak bunga. Wah, ia kelihatan lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Jadi, duo dinamik itu mengisi bunga dengan sebanyak mungkin gula-gula. Saya rasa siapa yang akan curiga dengan sejambak bunga, kan? Masa untuk menguji teori itu dalam praktik, jadi Ben dan Molly kembali ke teater, bunga di tangan. Walaupun ada lebih banyak manisan daripada tumbuhan di situ. Molly, kamu tunggu di belakang supaya kamu boleh benar-benar memainkan adegan temu janji sepenuhnya. Ia perlu kelihatan semula jadi. Oh, lihat lelaki kaca itu dan dia membawa sekumpulan bunga bersamanya. Adakah itu untuk saya? Teman wanita saya nampaknya lambat. Oh, jadi bukan untuk saya. Sayangnya, saya suka menerima bunga. Saya di sini. Oh, hai Ben, sejambak yang cantik. Saya tidak menjangkakan ini sama sekali. Saya sudah dapatkan tiket kita. Ini adalah temu janji pertama kita hari ini. Oh, romantik, cinta muda, semuanya begitu manis. Silakan masuklah kamu berdua. Kenapa tiada sesiapa yang membawa hadiah seperti itu kepada saya? Dua bangkot cheer kelak-kelak terletak di hadapan terikat border. Tapi bagaimana mereka boleh menyelinap semua itu melepasi pengawal yang bermata tajam? Ada banyak yang perlu disembunyikan. Molly mendapat idea dengan cepat. Dia boleh menyamarkan mangkok itu dengan pantas di bawah bajunya. Dengan perut sebesar ini, saya jelas hampir bersalin. Menjadi hamil bukanlah sepotong gula-gula. Kayak... Molly dapat dengan mudah melakukan hela hidup yang sangat mudah ini. Tetapi bagaimana dengan Ben? Dia jelas tidak boleh menggunakan alasan kehamilan. Bolehkah dia? Ben, awak tidak pernah kelihatan lebih baik. Saya tahu, saya sangat tampan, atau patutkah saya katakan cantik seperti Putri? Kedua-dua bakal ibu ini bersedia untuk menikmati film romantik komedi, saya rasa. Dan dengan semua makanan ringan yang mereka sembunyikan dalam perut mereka, mereka boleh menonton maraton film jika mereka mahu. Molly pergi untuk mendapatkan tempat duduk yang baik dengan anggapan dia berjaya masuk sejauh itu. Hai, ini tiket saya. Boleh saya masuk dengan cepat? Tolong, belakang saya sakit sangat. Apa? Oh, betapa satu. Keajaiban kecil. Tahniah, Cik. Silakan masuk tentu saja dan buat diri anda selesa. Bukankah itu indah? Hebo, Molly sudah masuk. Ini bermakna helah ini tidak boleh gagal. Saya hanya perlu sembunyikan mata lebam saya di bawah cermin mata hitam ini dan saya boleh pergi. Wanita hamil sangat datang. Akhirnya saya berjaya. Lihat betapa besarnya perut saya. Itu bayi, tiada yang lain. Dan di sini saya ada ini juga. Wow, seorang lagi bakal ibu. Terlalu cepat, Cik. Pakaian yang agak pelik dia pakai, tetapi sekilas pandang nampak seperti wanita hamil biasa. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apa yang saya lihat di bawah cermin mata hitam itu? Lebam itu kelihatan sangat dikenali. Saya rasa saya tahu siapa yang melakukannya. Ya, sekarang itu balik saya. Jadi apa yang ada di bawah sini? Itu bukan perut mengandung, tetapi mangkok gula-gula. Awak cuba seludup itu ke dalam pawagam saya. Tuduhan yang teruk. Saya tak nak tengok filem itu lagi. Ya, pergi dari sini, Encik.
Menangislah kepada seseorang yang sudi mendengar. Kerja saya tidak pernah habis. 3, 2, 1. Buka! 1 tin Coca-Cola. Hore! Oh, ini minuman kegemaran saya. Saya mau minum dahulu. Lebih berkilau dan... Oh, betapa pelik. Adakah itu coklat? Sedap. Hooray! Ia adalah kek dalam bentuk tin cola. Dan ia sangat sedap. Tidak boleh percaya. Ia kelihatan seperti balang sebenar. Wah! Wah! Baiklah, sekarang giliran saya. Nikmati saya. 1, 2, 10 lipat. Keluar, tak mungkin saya akan... Kasihan Britney. Memang sakit betul. Kemudian saya akan ambilnya. Oh, yang paling saya suka. Sekarang saya boleh menikmati kek dan membasuhnya dengan Coke. Ada jari, batu, kertas, gunting. Tirik! Dan saya tempur melukanya. Wah, kamera baharu. Bagusnya. Sekarang saya boleh ambil gambar. Baiklah. Ini saya perlukan avatar untuk rangkaian sosial. Britney, keberangga the turban suar. Oh, hentikan. Giliran awak. Baiklah. Dengan senang hati. Wow, saya juga ada kamera. Agak luar biasa. Tak pernah lihat seperti ini sebelum ini. Saya akan cuba ambil gambar. Oh, betapa terang kilatannya. Apa yang terjadi? Sesuatu berlaku pada kamera saya. Ia berbau seperti coklat. Sekarang boleh dimakan. Sudah kau gelar Opian, kau samsau? Mari. Wow. Lihat, ia kek pelangi. Betapa cantik. Ini biskut berwarna-warni. Krim pisang di dalam. Saya juga suka satu. Oh, Britney, kita tidak perlukan pisau ini lagi, kan? Wow, saya percaya. Belum pernah nampak ini di tempat lain. Sangat sedap. Guys, pound dengan ini kamera saya. Britney, pelayankan semula. Tak, saya tidak bergurau, kakak. Jika tidak, kamu tidak akan selamat. Jangan sentuh saya. Miau! Apa yang sedang berlaku? Britney, nampaknya tangan kamu boleh dimakan sekarang. Ya, saya tidak tersilap. Britney, nak cuba? Okey. Wah, sebenarnya sedap. Saya juga suka sangat. Apa di dalamnya? Boleh kita buka? Adakah itu mikrofon? Hebat. Saya selalu berimpian untuk menjadi penyanyi. Tolong beri perhatian sekejap. Sekorn, boarding shop. Oh, Tuhanku. Telinga saya. Oh, tidak. Adakah dia sudah berhenti? Apa yang sedang berlaku? Saya sangat sayangkan awak. Mereka hidup pakai selamanya. Apa itu? Hei, Cam, berhenti. Saya tahu cara untuk mendiamkannya. Makan ini. Itu jauh lebih baik. Buka If, baiklah. Saya buatkan milik awak dan saya buatkan milik awak. Budak soya. Kertas. Apa? Kalau boleh dimakan, aman. Haitsakan, Pak Abiza. Tidak, ia kertas sebenar. Menjijikkan. Tetapi kertas saya juga tidak kelihatan boleh dimakan. Dan apa yang kita lakukan? Saya tidak tahu, Kak. Awak memang dapat yang boleh dimakan. Dan saya dapat idea. Kita perlu ikat dia dan ambil kek itu. Itu lebih baik sekarang. Awak takkan dapat lari. Dan akhirnya saya boleh makan. Saya akan potong menjadi kepingan. Betapa cantiknya kek ini. Adakah itu krim vanila? Sangat sedap. Hei, kenapa awak ikat saya, Britney? Oh, dia hampir terlepas. Saya dapat idea. Saya akan mainkan dia supaya dia menggigit kek sebenar. Idea yang hebat, pranks yang lucu. Bebas. Kenapa awak menggeram macam itu? Saya akan urus awak kemudian. Tapi pertama sekali, kek saya. Aduh, apa ni? Mana kek saya? Britney, awak bergurau ke?
Membuka. Sepotong keju busuk dengan kulat. Cuma makan. Britney, kamu kena buat. Begitulah peraturannya. Bau agak pelik. Saya akan cuba gigit. Oh, rasanya macam mana? Memang sedap. Maksud saya teruk. Betul. Kemudian saya menunggu sesuatu yang bagus. Tak sabar nak makan. Kasihan Britney. Menderita dengan sekeping kejunya. Sedap. Alapon orang galang sa Diokara Merseker. Oh tidak, ini benar-benar keju busuk dengan kulat. Britney, adakah kamu menipu lagi? Nah, ambil ini. Adakah kamu suka keju ini? Padan muka. Jadi, apa yang ada di sana? Lihat. Oh, adakah itu kaktus? Wah! Tapi saya pasti saya dapatkan yang boleh dimakan. Amy, apa yang awak buat? Aduh. Saya mistak. Bagus. Aduh! Oh ya, kuatkan semangat. Tertanya-tanya apa yang saya ada. Saya akan cuba jarumnya. Ini sungguh sedap. Lagipun, it's dibuat daripada coklat. Dan sekarang kamu boleh makan kaktus itu sendiri. Britney, boleh kongsikan dengan saya? Tak? Baiklah, saya akan cari sesuatu. Saya ada idea. Sekarang saya akan potong semua duri dan kemudian saya boleh makan kaktus ini. Ia cepat dan mudah dilakukan dengan gergaji. Sempurna. Oh, Britney. Aduh. Berhati-hati, Amy. Hentikan itu. Saya semua minta maaf, tapi mari kita mulakan. Baiklah, mari kita cuba. Aduh, bersepahnya. Saya tak akan memakannya lagi. Padan muka. Mari kakak, mari kita buat bersama. Oh, apa ini? Telur ayam. Saya tidak suka telur. Awak pergi dulu. Apa saya? Tidak. Baiklah, saya ambil 2. Ni lebih atas kek. Sangat lazat dan sangat cantik di dalamnya. Kamu akan jilat jari kamu. Oh tidak, saya tak tahan telur mentah. Annie. Oh, maafkah? Awak sangat cantik. Tiga kan? Maukah sedikit untuk helmet Anda? Saya. Tiada apa-apa. Tiada langsung. Mari kita periksa. Tanggalkan semua helmet bodoh ini sekarang. Awak ada itu? Apa? Tiada apa-apa? Baiklah. Ini dia. Hanya untuk tiada apa-apa. Maaf. Tolong. Ayo. Mesin kita, saya tak tahu kenapa. Tapi ini tak berfungsi. Saya tak boleh cuci muka pun. Dia akan siap. Jangan risau. Saya bersih. Bersih. Saya tak ada apa-apa yang dilarang dengan saya. Saya akan bagi kesan palsu sekejap. Mula-mula, saya perlukan alat besar di situ. Hampir siap. Hei, ini saya. Awak dengar Saya tak akan saya? bawa bayi ke destinasinya. Pergilah, tikus kecil. Alex sedang menunggu kamu. Terima kasih. Sungguh mengerikan. Dari mana datangnya tikus-tikus ini? Kita perlu membersihkan sekarang. Mari kita mulakan. Mausi, adakah kamu di sini lagi? Nampaknya Alex mencari kamu. Sudah siap. Agak gimana keadaannya? Cak. Tius yang tinggal jika Anda mau bermimpi seperti itu. Saya semua merah. Oh, Anda mesti tahu cara mengendalikan paip. Saya tahu ada sesuatu yang mencurigakan berlaku. Tunggu saja. Hai, orang kecil berbohong. Jangan pandang saya kelihatan cerah di dalam. Anda memang dalam. Oh, itu dia. Dan ia diambil dari KFC, saya suka. Jangan buka. Kenapa Anda perlu bersusah payah? Ada?
Saya tidak pernah melihat dia sebelum ini. Kita mulakan. Saya pernah break for Arnab sebelum ini. Itu bukan perut saya. Kamu sudah keliru. Miley, cinta yang baik. Ada barang-barang di dalam. Apa kabar? Saya akan tunjukkan ayam jantan itu. Itulah yang saya pikirkan. Baiklah, ia panas sepanjang masa. Bohong kepada saya sepanjang masa. Apa yang awak cakapkan? Semua yang pernah saya katakan. Kita akan segera mengetahuinya. Saya hanya mahu. Saya minta maaf. Apa yang Anda lakukan? Mana Arnab itu? Saya patut ingat. Oh, ia di sini. Kemudian di sini. Ini cuma burger. Kemudian, ya. Jaring sewa nampak ia di tangan Saya awak. langsung tidak Saya rasa dihargai awak di sini. sebutkannya. Saya akan pergi sekarang. Sial hingga situ. Saya perlukan snack. Oh, Arnab, kamu sangat baik. Saya tak sangka kamu akan duduk diam di bawah topi keju saya. Jadi, betul-betul. Berapa lama lagi? Berhenti. Siapa kamu? Kamu banyak mengingatkan saya pada Mila. Saya rasa kamu akan kelihatan sangat serupa. Siapa dia? Saya tak boleh cermin untuk cat dinding. Lihat. Cat, kamu sudah jatuh. Ia perlu dibuat semula. Ya, memang. Apa dalam baldi? Mungkin bukan cat pun. Awak boleh lihat sendiri. Baiklah, bagus. Sekarang tunjukkan saya penggelek itu. Oh, tidak! Itu sakit. Seseorang gigit saya. Apa itu? Sekarang ibu jari saya betul-betul sakit. Biar saya tunjuk sekarang. Ini pertama kali. Mudah saja. Ya Allah. Saya akan tangkap juga. Oh, rasanya sangat baik. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Pelik. Kenapa rasa geli sangat? Tolong. Alex, apa yang tidak kena dengan awak? Dari mana datangnya hamster berbulu comel di penjara? Itu cuma perut awak. Apa? Tidak. Itu bukan perut saya lagi. Saya akan ajar kamu satu pengajaran. Tengok, ayunkan ia. Berhenti di situ. Saya tetap akan lari. Sungguh, saya janji kami akan menangkap awak, Mila. Saya mengusik gadis biasa. Ibu, berikan saya hamster di sini. Mari kita diam. Udah. Sekarang saya ada kawan kecil juga. Saya akan panggil dia Steve. Dan kita akan menjadi kawan. Anak baik saya. Hai. Berhenti. Kamu tak boleh bawa haiwan ke sini. Tapi ini Cici. Dia bantu saya buat hela. Kamu suka hela? Saya boleh buat banyak. Tidak, kami tidak mau orang gila di sini. Sudah, Sri, Anda tidak patut pikir begitu. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu lakukan sekarang. Selepas Anda melihat loket ini, Anda akan tertidur. Satu bahagian. Oh, saya sangat gembira. Alex, lihat. Saya bangga dengan awak. RPG-nya tidak sini lagi. Tapi dia mungkin berguna. Dia perlu mendapatkan beberapa... Betul. Saya boleh lepaskan kamu. Bantu di bar. Dengan cepat. Sudah siap. Percuma. Semua berkat monyet itu. Mari kita ubah. Oh, saya inferiority car. Jangan risau. Saya dalam pakaian dalam. Saya rasa dia akan tukar sesuatu seperti saya. Walaupun dia di sini, saya boleh lari dengan mudah. Tiada siapa pun akan perasan. Hore, dia sangat bagus. Sangat baik. Ayo. Baik. Tiada sesiapa di sini. Masa untuk Baiklah. keluar? Oh, apa yang saya buat? Keluar! Apa yang sedang berlaku? Dari mana datangnya bunyi itu?
Apa yang berlaku di sini? Di mana Alex? Ahli sihir melatihnya menjadi monyet. Ani alangnya merindui awak. Cintakan awak. Sangat cintakan awak. Oh, betapa mengerikannya. Saya perlu makan cili pedas. Sekurang-kurangnya awak ada 1. Saya ada banyak sekali. Ke sini. Nah, I'm Brain. You're the strawberry furniture curating sir. Itulah cuma dipanggil timbulan sebenar. Tak mungkin. Laki yang makan dulu. Dia Mari yang paling kita bertuah. cuba. Saya harap saya tidak memulakan kebakaran. Wah, rasanya tidaklah begitu buruk. Saya sangka ia lebih pedas. Dia gila. Tiada siapa makan lada pedas secepat itu. Saya rasa awak betul, tetapi saya baru mula menyedarinya sekarang. Aduh, Casey. Daripada saya persa, saya tahu bagaimana nak bantu awak. Sedikit air dan kasih, kawan Alex. awak akan jadi Air baru itu lagi. benar-benar membantu. Ya, sekarang giliran Anda. Maksud saya, Dippers. Baiklah, jangan biarkan api bermula di dalam saya. Saya tidak mau terbakar dari dalam keluar. Melihat pemandangan itu menyakitkan saya. Seterusnya. Kenapa ada begitu banyak lada? Saya makan mereka dan mereka tidak habis. Oh ya? Alex, adakah semua ini milik kamu? Kemudian ambil semua lada kamu kembali dan makanlah kerana ini giliran kamu. Oh Tuhan, ini mesti betul-betul apa yang saya takutkan. Ada api menyala dalam diri saya. Saya pahit, berasap seperti lubang beruap. Sesuatu membuat saya rasa tidak enak. Anda hanya boleh menghentikannya dengan alat pemadam api. Aduh, kamu semua! Kenapa saya yang terima akibatnya? Forget dia menyebabkan kita semua terbakar. Terima kasih banyak atas bantuan awak. Saya rasa jauh lebih baik sekarang. Kenapa awak ketawa? Adakah ada sesuatu di muka saya? Ia cuma sebuah film. Itu bukan salah lucu, saya. Pepperis. Berhenti. Okey, tetapi... Awak bergurau. Mungkin lebih baik saya... Hentikan! Kurdawan ni Freddie Reserve Reverse when you hide super here. As you in your street when you just first Joe. Here is where I've been suffering, sure. Sekarang saya turun. Saya perlu isi semula cas saya seger. Wah. Mari kita menakluk angkasa. Oh, itu kegunaan teropong. Wah, cantiknya. Saya tak pernah sangka saya akan berada di angkasa seperti ini. Kali ini, dia masa kita. Saya harap saya ada bonjol dan mola awak. Saya ada lebih banyak. Dan saya mempunyai begitu banyak sehingga saya tidak dapat melihat penghujung menara ini. Tetapi yang pertama dimakan adalah yang paling sedikit hidup. Kemudian saya boleh mula. Saya harap ulang tahun saya sekurang-kurangnya yang paling sedap. Oh, baunya luar biasa. Masa untuk mencubanya. Terusada lecturing first rock Rentella. Restorai langsung. Jadi, kenapa? Yang penting dia sedap bagi saya. Aduh! Awak tercucuk di muka saya. Tolong keluarkan dari sini. Tolong. Oh! Wow! Upper inner corner top Itu of the bay. menyakitkan. Tak mengapa. Sekurang-kurangnya sekarang saya terlepas dari tugas yang membebankan itu. Sekarang giliran saya untuk makan Nutella. Ia sangat sedap. Saya ingin makan balang lagi. Alex, apa yang awak buat? Adakah awak pernah diajar bahawa makan dengan tangan itu tidak Ini elok? pertama daripada orang yang menjilatin itu ke saya. Saya tidak peduli. Yang dan sangat sedap. Apa masalah dengan kamu?
Kamu adalah sebab Casey dan saya sedang berada Boleh di puncak. berselang informasi yang ingin serius semestanya sendiri. Tapi siapa yang menghalang saya untuk melakukannya? Ya, Alex. Alex, kau memang betul-betul lemah. Saya akan makan kek coklat tidak lama lagi. Jangan risau. Hey, Baron sudah ke mana kita pergi, okey? Sedap. Kenapa sangat kejam? Let's show starting to the research. Bagaimana dengan kamu semua? Pes coklat ini sangat lazat. Saya tak dapat fikirkan lagi tin lain. Sekarang saya suara sudah berusaha server dengan sangat itu menjijikkan dan teror. Tolonglah, saya akan bekerja. Saya akan. Tidak, Casey beri Nutella dibuat sepenuhnya daripada coklat. Dan tidak, saya tidak boleh memakannya. Mari kita mulakan dengan bahagian depan. Judah, letakkan jari kamu semula. Bolehkah saya sekurang-kurangnya melihatnya? Ya Tuhan, Alex, berhenti. Itu tetap Casey yang sama kawan kita. Saya sebenarnya membantu dia. Tengok, kulitnya sudah kelihatan. Jika kamu menjilat semua coklat itu, Casey akan kembali normal. Ya Tuhan, saya bangun. Terima kasih, Alex Fam. Oh, ya. Fam memang hebat. Terutama hebat bila ada lebih daripada seorang. Tetapi Maria Sri mana Master Shikari Lisa kemenar boneka sebenar. Saya suka main ketawa dulu. terbahak-bahak. Betul. Ada sesuatu mengenai butang yang tidak berfungsi. Pelik. Oh, baunya sangat sedap. Tapi, boleh dimakan ke? Boleh. Ia bukan boneka. Ia marmar. Oh. Oh, hebatnya. Oh, kamu semua tak tahu betapa sedapnya itu. Ini, lihatlah. Mungkin kamu akan dapat detik-detik yang enak juga. Saya harap begitu. Oh, baunya menakjubkan. Dan rasanya juga hebat. Saya malah gembira pop ini begitu luar biasa. Rasanya jauh lebih baik dengan cara itu. Nom nom nom. Nom. Betapa sedapnya. Ya Tuhan, saya suka. Alex, giliran kamu untuk mendapatkan hidangan. Oh, ya, akhirnya. Ia pelik. Entah kenapa saya tak boleh menggigit popit saya. Saya rasa marmalade itu keras. Saya perlu menggigit dengan lebih kuat. Oh. Wah, lajur popits. Sekurang-kurangnya sekarang kita ada sesuatu untuk bermain. Saya ingat saya pada peranan baik, tapi saya okey dengan patung sebenar juga. Bermain itu adalah aktiviti yang sangat menenangkan. Vida, what's sesyawan ini? Ya. Saya rasa ada sesuatu yang menarik di belakang butang merah jambu. Malangnya, jangan tersalah. Vida, saya sudah manusia kecewa. Tespian dan setiap pinggan besar keju busuk menunggu anda. Jangan sesak nafas. Apa? Ia menjijikkan. Apa bau busuk? Mela, giliran anda untuk menekan butang. Siapa dan saya perlu hadang diri kepada saya? Saya akan tolak beberapa sekaligus. Mela, awak bertuah. Krim manis menunggu awak dahulu. Oh, betul ke? Ambil ini. Oh, ini adalah krim paling sedap yang pernah saya rasa. Wah, hore! 20 semua suai. Meskipun kesedihan taburan berwarna, semua sasini nampak sangat sedap. Ya, hebat! Wow, cantik! Dengan kadar ini, saya akan kelihatan seperti kek yang lazat. Wow, hanya tinggal ceri di atas kek sahaja. Wow, tiada beza langsung antara saya dan kek. Itu tidak adil. Vida, iri hati bukanlah perasaan yang baik. Ayasan besar sekarang. Ada wele yang butang oren.
Hai masyarakat Wisues yang cuaca lazim meneng sana. Saya di Vida, saya bilang pasal waya seperti senyuman hijau itu. Eva mengingatkan saya kepada sesuatu seperti hingus. Saya tertanya-tanya apa yang akan terjadi apabila ia berada di atas kepala Vida. Oh, woohoo! Oh, ya tidak siapa dit. Vida, hari ini pasti bukan hari awak. Oh, cukuplah. Oh, hentikan, tolong. Tidak. Oh, Lords of Chill masih dimasalasi kuasa London. Saya sudah dapat saya karya rambut yang selalu saya impikan. Apa? Panorama tentang case hero saya. Wah, ia kelihatan sangat bagus. Saya kelihatan seperti pemuzik rock sebenar sekarang. Ya, saya benci rock. Mela, giliran awak untuk tekan butang. Saya rasa... Awak yang rasa orang kunis ke membuat kewasian. Ya, anda memang betul. Ada kek pelangi besar menunggu anda. Sangat sedap ya. Ambillah. Mela, tu ada topi yang sangat cantik. Kau tak kisah kalau saya cuba kek juga kan? Saya kisah. Jangan sentuh kek saya. Saya akan makan sendiri. Jadi, apakah kek tanpa lilin? Woohoo! Dan ambil ini. Oh, saya ada api sekarang. Tolong. Dewa Manchurius. Oh, kau menjijikan. Mela, kembali ke kau sore. Hei, jabatan bomba. Coba ke sini, ada kebakaran. Saya rasa lebih baik sekarang. Itu panas. Saya ini kek yang sangat rapuh sehingga lilin pun sangat berbahaya untuk saya. Oh, ya terima kasih. Apapun yang berlaku, saya harap lebih bernasib baik. Hai Mela, sedang besok. Vida, jenis buat saya hari kamu. Puas jelas sekalian kamu tak sewa takut. Karena lipas Madagaskar sedang menunggu kamu. Apa? Bagaimana? Mereka merayap di telinga saya. Tolong, sekarang! Vida, daripada di atas kepala awak. Tidak, tolong! Bawa ia pergi! Tolong saya! Khabar Shant, berhenti, sabar, istirahat dan bunuhnya sekarang. Tunggu sebentar. Ini dia, ambil ini. Saya tak rasa sihat. Saya rasa pening. Oh, ya, mereka masih hidup. Keluar dari sini. Saya akan bunuh kamu semua. Ambil ini. Dan kamu. Apa? Vida mau saya hadiah tambahan. Baiklah Vida, ialah bertuah kerana mendapat penghalau lipas. Pakai topeng gas, sekarang saya akan racun mereka. Baiklah. Apa? Halapus di Rewanis pasus lakianin serangga yang tinggal. Ya, sekarang seluruh bilik berbau busuk. Menjijikan. Mela, sekarang kamu tekan butang itu. Baiklah. Yang ini. Ya! Mela, saya membiarkan semua ini saya paket marshmallow yang seri menunggu kamu. Saya berjaya. Wah, hebatnya. Saya suka marshmallow seperti itu, terutama sekali bila ia sangat besar. Wah, jadi mari kita lihat apa yang akan saya dapatkan dari butang merah jambu itu. Saya rasa Vita tahniah. Akhirnya anda juga bernasib baik. Kali ini anda mendapat sirap coklat. Saya pasti anda akan sukakannya. Apa itu? Ambil ini. Apa itu? Barang menjijikkan. Ia coklat. Hooray! Saya juga akan dapat makan makanan yang sedap. Sirap coklat.
ia akan sesuai dengan marshmallow saya. Apa yang sedang berlaku? Betapa cantiknya. Ini sungguh sedap. Hebat. Tetapi saya tidak akan berhenti dengan coklat. Saya mahu sesuatu yang lain yang sedap. Jodoh Vita, sudah suci untuk makan tengah hari. Dari kentang goreng menunggu kamu. Hei, selibat! Dan itu saja? Ini mana selebihnya? Itu tidak banyak. Tak perlu cuy. Selain centang, semua sama kicap. Saya pasti tak akan kedekut dengannya. Berat? Apa? Kenapa kamu perlukan begitu banyak sos tomato? Indah mais fine taman, ambilnya. Tolong. Tidak, itu sudah cukup. Saya tak nampak apa-apa sebab sos tomato ini. Anda patut lihat wajahnya. Sangat kelakar. Baiklah. Saya bersiap saya untuk menekan butang. Biar kali ini berwarna biru. Oh, ya Mela, Yosef hadiah super kami. Nggak sabar bagasi penuh dengan wang. Ya. Itu untuk rendah. Wah, itu lebih banyak daripada yang pernah saya lihat. Ya Tuhan. Enan, cuba masuk ya. Selain faedahnya wang, ia sudah kunci menunggu Anda yang sekarang seperti kesan dan meninggalkan kubus Anda. Akhirnya, ucapkan tahniah kepada saya kerana menang. Saya kaya sekarang dan saya masih bebas. Ya. Selibat! Bita ucapkan tahniah kepada saya, tolong. Tolong! Ya, Vita, saya rasa kasihan pada awak. Tetapi tiada apa yang boleh saya lakukan. Awak perlu terus duduk dalam kotak itu. Langgan Power Up. Tidak pernah meragui, Chef. Mari pergi. Coca-Cola akan merosakkan seluruh perut awak. Mari kita buat gula-gula daripada madu nenek yang sedap. Itu memang lazat dan yang paling penting, ia sehat. Dan saya tetap akan buat Coca-Cola kerana kakak Betty melukisnya begitu. Baiklah. Saya rasa saya itu Coke. Namanya ada satu botol di sana. Kalau saya boleh membukanya. Wah. Oh, saya berjaya. Lihat peranti baharu saya. Hanya seteguk. Ia sangat sedap. Saya tak boleh berhenti. Sedap sangat. Ya. Baiklah. Sekarang saya sudah tidak ada apa-apa lagi. Lidah saya terlekat. Nenek. Cucu tersayang. Bagaimana keadaan kamu? Saya baik-baik saja. Saya ada sedikit sakit kepala, tapi ini bukan kali pertama. Ini botol saya. Terima kasih, Nenek. Dan ini madu saya beku. Oh, betapa sejuknya. Semua tangan beku. Kawan-kawan, bagaimana kamu memasak? Saya main kuingir, saya dah kemudian semula anda sudah sedia. Semuanya tersusun sekali. Minis dan saya perlukan gula-gula nuts dan sirap jagung. Ya, ia akan menjadi gula-gula yang hebat jika saya campurkan semuanya. Dan sekarang tuang sirap. Bagus. Hebat. Sekarang kita perlu semuanya beku. Dan saya akan guna semburan beku serta-merta. Hooray! Terhenti wujud Oliver. Bagus. You must get out of yourself. Kerana nenek dan saya sudah selesai, Chef boleh mula sekarang. Akhirnya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda kelas induk cara membuat gula-gula terbaik. Tetapi saya perlu buka botol mengerikan ini. Nenek, apakah anda benar-benar fikir jika saya tidak berjaya, anda akan berjaya? Saya jadi siap yang kata kamu tak boleh mencubanya. Oh, seronoknya. Saya diliputi Coca-Cola. Bagaimana tu? Oh, saya dah kata Coca-Cola itu semua jahat. Bukan sahaja untuk badan kamu, tetapi untuk penampilan juga. Oh, baiklah. Teruskan memasak, Chef. Saya buka untuk anda. Terima kasih, Nenek. Mari kita teruskan memasak. Saya perlu masukkan Coca-Cola ke dalam kuali dan tuangkan beberapa peruang marmalade. Ia sepatutnya sangat sedap. Kacau hingga sebati. Begitu sahaja. Dan sekarang tuangkan semua campuran manis ini ke dalam botol. Sedia? Oh.
Saya masih genius. Saya rasa saya akan mencuba rasa sekarang. Saya sudah siap. Selamat menjamu selera. Wah, banyaknya makanan sedap di sini. Saya lebih suka mencuba dengan Coca-Cola. Oh, lihat itu. Oh, ia sangat menyelerakan dan sedap. Ia sangat lezat. Dan apa seterusnya? Wah, adakah itu madu? Baiklah, itu hebat. Madu juga boleh jadi gula-gula yang hebat. Mari kita lihat. Oh, tengok bagaimana ia meregang. Sangat hebat. Wow, sangat sedap, Nenek. Wow, ada gula-gula di dalam? Menarik. Ianya nerds. Wow, saya sudah buat keputusan dan adik Brittany pasti menang. Hebat! Wuhu! Ya, akhirnya saya menang. Saya harap nenek gembira untuk saya. Chef senyum. Sekarang saya mahu sandwich. Ia sangat mudah dimasak. Jadi saya tunggu hidangan paling sedap. Oh, mudah. Ano really want for yang cuma goreng semi roti. Namanya mas mana lamsul? Ada panggang roti yang hebat dan ia akan melakukan segalanya dalam beberapa menit sahaja. Sekarang kita hanya perlukan beberapa keping roti di dalamnya dan Anda boleh menghidupkannya. Sementara kita menunggu. Apa ini? Baiklah, itu mentega kacang. Nampak sedap. Barang-barang bagus. Brittany, kenapa menakutkan saya? Adakah saya sudah beruban sekarang? Walaupun saya memang ada rambut putih di kepala. Terima kasih banyak. Baiklah, mari kita suspension dia selagi di atas pinggan. Roti bakar ini panas. Nampak sandwich mentega kacang dan jam ini. Mari kita potong sekarang. Lihat kerak ini. Oh, bolehkah saya? Tak iseng siusu saya itu. Baiklah, hanya akau sandwich yang cerai and mengtinglayan. Static trim, kerai. Yang ciri bikninat porosi. Harcia, hepa. Sempurna. Ham dan keju. Baiklah, di sini saya mula sapu semuanya sehingga saya makan semuanya. Oh, begitu banyak lapisan. Dan sekarang mayonis. Ya, ini akan menjadi sangat sedap. Dan sekarang perkara yang paling menarik, Cheetos. Kita perlukan beberapa serbuk. Jadi kita hancurkan. Ini sangat hebat. Brittany, bolehkah awak lebih berhati-hati? Ups, rahang saya terbuka. Maafkan saya. Dan inilah serpihan Cheeto yang siap. Oh, tengok itu. Nampak luar biasa, bukan? Hantar ia untuk digoreng dalam minyak panas. Tidak akan jadi begitu lazat, sehingga Anda akan jilat jari. Nenek, adakah Anda suka? Saya tahu Anda akan menghargainya, tetapi bagaimana dengan chef? Sekarang saya akan tunjukkan kemahiran memasak sebenar. Pertama, saya perlukan penggulung dough dan dough. Saya memutuskan bahawa saya tidak boleh buat sandwich daripada roti orang yang tidak sedap dan teruk ini. Jadi saya hanya ada warna pelangi semula jadi mengikut resipi unik saya sendiri. Please, warna saya kepingkan dough tidak warna warna pelangi. Nenek benar-benar suka kan? Itu semua gimana? Baiklah, whisper suara roti. Baiknya kita selalu mewakilkan semua bahasan dough berbaloi itu untuk meletakkan semuanya di atas satu sama lain. Kemudian, yuk kita akan mempunyai roti pelangi yang cantik. Kita letakkan semuanya dalam oven sehingga masak sepenuhnya. Dan inilah sandwich saya. Sudah siap. Saya rasa rasanya sedap. Bau ini sangat hebat. Hebat. Wow. Lihat apa yang chef buat. Bagus. Begitu menarik. Saya garang mendepan roti berbaris seperti kepengan dan buat sandwich keju dengan keju pelangi yang sedap. Wah. Legit. Mari kita parut. Sempurna. Apa masalah dengan kamu? Setting would be great. The far is different fan locks in that. Ya ampun. Baiklah, saya sudah bersedia. Itu first yang selesai seberak. Mari kita pergi. Sandwich cage saya sudah siap. Betapa cantiknya semuanya kelihatan. Saya rasa saya ingin mula dengan roti bakar pelangi ini. Mari kita cuba sekarang. Keju meregang banyak. Hebat. Insta dan cantik. Saya pun tak tahu nak bandingkan dengan apa. Baiklah, hebat. Apa seterusnya? Kau take for smart things to be sandwich.
wah. Terus bayar kisah bisnis. Bau macam Cheetos. Oh, wah tengok tu. Itu pun hebat. Saya suka. Dan itu meninggalkan sandwich terakhir. Ya agak biasa. Tetapi masih menyelerakan. Dan ia sedap. Sangat enak. Saya tak dapat berhenti. Tetapi saya perlu memilih. Saya sangat suka sehingga saya tidak mahu memilih. Baiklah, chef menang. Oh, syukur. Saya tahu saya adalah genius kulinari yang berjaya. Bolehkah jika kamu tunggu saya tunjukkan lukisan baru? Semuanya akan berlaku sekarang. Saya mahu kek. Bolehkah kamu buatkan untuk saya? Saya mahu yang cantik sama. Ya mudah. Cucu. Sekarang mana Cip kasih berian doh untuk biskut supaya kek ini jadi sedap. Saya perlukan tepung dan lebih banyak kasih sayang nenek. Saya bergurau. Kasih sayang tidak mencukupi. Tetapi anda boleh campurkan telur, susu, dan tepung. Dan tiada perkara lain untuk doh. Nenek buat dengan baik. Tapi mari cuba. Ya Tuhan. Oh. Tidak. Apa yang kita ada di sini? Tak ada warna itu susu. Maaf saya lupa saya tidak suka susu. Baiklah. Bingo. Saya lebih baik terus memasak. Apa yang saya ada di sini? Kek siap. Wow. Meridian dia menjijikkan. Adakah siapa lagi yang menggunakan kek siap sedia pada masa kini? Ini rasa menjijikkan dan saya lebih suka adunan pelangi saya yang hanya saya ada. Lihat itu. Rasa yang unik dan resipi dan warna pelangi akan menjadikannya lebih menarik. Dan saya akan mempunyai kek berbentuk hati supaya Betty dapat merasakan semua kasih sayang daripada kakaknya. Baiklah, sekarang kita akan potong kek dan buang semua lebihan. Sekarang saya perlukan marshmallow cecair. Ya! Begitu sedap. Lebih baik daripada krim. Kita akan lumurkan semuanya dan hasilnya akan jadi sesuatu yang hebat. Satu lapisan lagi di atas dan satu lagi. Oh, lihat itu. Ia sangat sempurna. Nenek, adakah anda suka dengannya? Saya sudah siap. Oleh itu, kita patut memasukkannya ke dalam ketuhar. Lihat betapa hebatnya kek yang saya buat. Hebat. Lihat kek saya. Istiqlal cry dan berwarna-warni dan seperti pelangi. Semua warna pelangi ada di sini. Saya akan menutupnya dengan krim kuning di atasnya sekarang. Garis halus, Farah Misis. Falfos semangat saya berlain. Bukan hiasan di atas. Terasa semuanya masyarakat. Tapi saya juga semuanya kek rasio. Sudah, tentu saya akan menjadikannya seperti pelangi. Dan saya akan tambah awan dengan krim putar. Sempurna. Saya sudah sedia. Nenek, cepatlah. Saya terkejut juga, tapi tutup mulut. Saya tidak pernah melihat apa yang lebih baik dalam hidup saya. Tetapi saya perlu menghias kek saya juga. Dan saya ada coklat di sini. Saya tahu kakak suka. Dan saya akan tambah beberapa M&M's di atasnya. Ia begitu berwarna-warni. Dan saya akan membuatnya dalam warna pelangi juga. Hampir siap. Ya, sempurna. Sedikit lagi. Ya, saya suka. Lihat itu. Si Tigers dapat kutibang sepina ada sedikit saus. Gula-gula di atas manisan dan mereka beku. Keren, bukan? Saya hampir terlupa tentang kek saya. Kita perlu keluarkannya segera. Hebat. Kita akan lekatkan patung di atas. Betty sangat suka mereka. Dan mari ambil cincin lut sinar. Ini dia. Siapa sansan Jeffel songsi sedikit berserah beras jambu manis kalsu dalamnya dan taburkan dengan taburan yang cantik di atas. Wah, ia akan jadi sangat lazat. Akhirnya siap. Anda boleh mula merasainya. Wah, ia sangat keren. Saya tak tahu mana satu mahu mulakan. Oh, lihat kek yang cantik dan berwarna-warni dari chef ini. Ia sangat sedap. Bagus. Saya suka. Terima kasih, chef. Bagus. Bukan masalah. Oh, wow. Adakah itu M&M's di atas kek? Wow, seolah-olah seseorang menuangnya di atasnya. Bagus. Mari coba. Sedap sungguh. Terima kasih, kakak. Tidak mengapa, kakak. Apa itu? Nampak pelik. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Wah, Annie beli kereta baru. Nampak hebat.
Dan ini Wednesday dengan kereta barunya. Hey, kenapa awak beli kereta yang sama macam saya? Awak beli satu macam punya saya. Girls, jangan bergaduh. Kereta awak kelihatan hebat. Kenapa bergaduh siapa beli dahulu? Oh, nampaknya si Dungu. La, bungkusan pelangi saya telah sampai. Betulkah apa yang disukai? Kedua, tadakah ini hiasan kereta? Betul! Saya akan mempunyai kereta unicorn pelangi. Untuk buat ini, Anda hanya perlu gantungkan permaidani pelangi yang lembut. Penting untuk tutup seluruh kereta. Saya tidak mahu kereta saya dan kereta Wednesday sama. Jangan lupa tentang pelangi pada roda dan tanduk unicorn. Wow, anak, kereta awak nampak begitu ajaib. Wednesday, apa pendapat awak? Eine das Domingo tentang Friesens Fanger ni Fide. Saya ada idea. Hari berapa kasi menghias gari Twingo demi subesan dari som. Hanya tinggal untuk memesan semua yang diperlukan. Dari dah sampai. Georgis benar-benar okey. Dia nampak agak pucat. Oh, itu Quentin. Dia bekerja dengan Dracula. Terima kasih. Baiklah, semburan hitam, pilihan yang baik untuk cepat. Cat, Kiri, dengan Barnes dan Warfare Warranty. Merah, sudah saya perlukan aksesori. Kalau saya mau sa Pontianak, Quentin adalah inspirasi saya. Perkara paling penting gigi dan taring. Kereta saya kelihatan menakutkan seperti yang saya mahukan. Oh, apa itu? Ini adalah gaya baru kereta Rabu. Rabu dan Anne, kereta kamu nampak hebat. Anne, bersaudara-saudara kuda sedih. Sedih besar barang kecil di sini. Bersahabat mainan untuk bahagian dalam. Saya akan letakkan permaidani pelangi di atas tempat duduk. Wow, betapa lembut dan cerahnya mereka. Jangan lupa tentang tempat duduk belakang, kerana saya ada ramai kawan yang biasanya duduk di belakang. Saya fikir mereka akan menyukainya. Jangan lupa tentang steering, lebih seperti seluruh kereta saya. Indeksan saya, hagi-wagi. Tidak perjalanan tanpa itu. Dan beberapa unicorn pelangi dan plush. Robert, see you ready to start us out with Kership Server. Wah, Eric! Rodriguez are still in 3 hot and 30 well. Hai pula nak kembali keruyawan. Asya wild dan berbaragin dalam. Masa jauh lebih hebat. Dia hanya ada permaidani hitam untuk tempat duduk saya. Hari letakkan lebih banyak alas hitam dan hugi-wagi kegemaran saya yang baru-baru ini terbakar dan bertukar hitam. Jangan lupa tentang steering. Saya sudah boleh bayangkan bagaimana saya akan memandu di jalan raya. Tinggal sargis light and sweat is ansip semua sa pilihan ng kawan na. Namanya Jack di Clarker. Saya berada di Raip sa Valencia. Hanap yan sa Wake Service Story dengan bahagian dalam yang menarik ini. Adakah itu rakan lain? Ya, itu Bob. Apakah jenis seram ini? Adakah itu sihat? Hari Halloween, ada restoran kamu akan bertemu dengan kawan saya. Hari Rabu, itu mengerikan. Mari bersembunyi. Rabu, awak sedang buat Di sana. Tangan, razor sa kunci. Ayo. Boleh cepat sikit? Terima kasih. Seseorang cakap apa? Oh, Emmett, hai. Apa kabar? Kami ada Rabu buat sesuatu di sini, tapi kita tak tahu apa lagi. Sa kabar sa tewa sila sini. Wangan Arcoinro, huh? Hey, Muradangan. You're my trailer daw sa sloth. You're my villager. Sky minta ditulong dan dilari. Hey, may nagiging bertarong. Ano rin marah sedikit? Kulwala. Oh, just lagi dari mana-mana. Adakah jadi neraka? Kan, aku akan cari kamu dan hantar kamu kepada ibu bapa kamu. Oh, apa pula barisan ini? Pelik. Untuk apakah mereka berdiri? Bennett, apa yang sedang berlaku? Hello, Rabu. I'm Hannah from Prior Salon Vistansart. Vad point of a CLA? I got dreads are like her Geraldo Berherbus.
Seperti saya berperilaku sebagai supaya saya berdemasa untuk Mario War. Saya bersyukur sedia bersedia untuk per 1 year mawar. Saya berbau sangat harum. Oh, ya. Yeah. Sekarang masih ada Arnab. Hai. Oh, Wednesday. Bayar buat di sini. Fu apa? Hey, dia putih. Mari kita lihat apa yang ada dalam peti. Oh, jom. Kita ada party di rumah Wednesday. Tunggu. Baik. Apa khabar? Baik, Kristi, kau perlu terima kasih. Saya ada scarf pelangi untuk acara sebegini. Saya suka kejutan. Jangan sentuh perasaan saya. Oh, Hamid? Bagaimana saya suka lagi remain course sudah siar nampak segala penakutkan dan menjijikkan. Oh, saya lupa. Ini batang pokok Wednesday. Baiklah, itu dijangkakan. Hamid, bersedia. Ia akan menakutkan. Harap-harap tiada ular, tapi sekurang-kurangnya hanya tikus. Wah, ada yang gak dari sini ke software yang sebut seperti menarik si Lindsay. Saya betul-betul suka kejutan, jadi jangan beritahu saya. It's your tunggu stir. Every cinema are all service series to work tomorrow programmer. Kira-kira mendapatkannya di sini. Oh, ya. Ia ular. Oh, Wednesday. Apa yang awak lakukan? Ya, Wednesday itu terlalu berlebihan. Hooray. Wednesday akan bermain her. Kami akan beritahu sekarang. Yung saya sudah tua meninggal untuk mendengarnya. Beberapa bayi saya tahu dan Maxine. Hanya Ennard yang boleh mendengar musik ini. Karakter akan doakan ini kepada musuh paling teruk saya. Bagus, saya beli pembesar suara baru dalam belakang kereta saya. Bob, mari tunjukkan apa musik sebenar. Wah. Saya tahu kita berfirman server dalam musik, berdua spoiler. Bagaimana Emma akan bertindak balas? Apa? Saya sangka itu kucing menjerit. Oh, itu Wendy dengan cello dia. Wendy. Oh, apa itu? Betul waktu DJ. Saya ajari waktu lebih baik. Abadi saya jadi sudah sinowu sirit. Hello sir, tuberin serang jom. Okay. Sebagian ko yun sa mga iya. Raser Kita boleh dan Mary bau Kerr, puan. gadis-gadis, hebat. Kung suit seperti Young Garner, music video dengan semua orang hebat. Adakah anda suka video ini? Pastikan untuk melanggan, suka dan komen di bawah.